Ripoh. Okay, Assalamualaikum. Saya mu hari ni abang main dekat KB Smoke House. Abang nak main rasa roti jet dia. Tapi hot paling special, dia ada menu terbaru untuk roti jet, untuk boleh puasa. Jadi ikut abang saya mu. Let's jom. Assalamualaikum beh. Salam. Beh, boleh kata roti jet ada menu terbaru? Ada menu terbaru. Sebelum ni kita ada satu lauk je, iaitu smoked beef. Tapi kali ni kita tambah dua. Kita ada smoked chicken dan juga smoked lamb. Mana nego untuk tahun ni? Kalau tahun ni buka 3 tempat ya. Okey. Jadi 3 tempat kita tu kita ada dekat Bazar Ramadan Stadium Sultan Muhammad Kepak, Bazar Ramadan Medan Tunjung dengan Bazar Ramadan Taman Bendahara. Okey, saya mau tengok sekali dia buat roti jet, saya mau penuh saya mau tu. Ni kambing dia deh. Sekali dia geri saya mau penuh tu. So dia tu. Dia semua pulak daging ni naik belah je. Tengok. Buat ke ha. Oh ni dia nak geri ayam pulak deh. Oh ni menu terbaru juga. Comel. Okey, saya mau tengok ni dia nak geri telur deh. Tu. Sekali dia geri telur saya mau so kuali. Oh. Saya mau tengok kali dia masuk tu ke. Atas kuali tu penuh. Okey, saya mau tengok. Ni roti dengan telur kita tu nak masuk dah saya mau tu barang. Okey, saya mau tengok. Siap dah. Kita punya smoked beef roti jet. Ini kita punya signature klasik. Lagi memang betul-betul lipoh. Ni lauk baru, yang ni smoked chicken. Sama juga. Kalau daging kena lipah, yang ni pun kena lipah juga. Oh. Dan ni last kali kita punya yang paling baru, roti jet smoked lamb. Yang ni kita smoke dia guna kayu api rambutan juga selama 16 jam lepas tu. Jadi boleh rasa dia punya smoky tu dalam ketika lauk kita. Okey, saya tengok tu. Oh, puas hati. Ni daging, ni ayam, ni kambing saya tengok. Puas hati penuh. Puas hati saya mu. Tu. Oh. Okey, Assalamualaikum. Saya mu hari ni abang nak buat kombinasi roti jet. Saya mu boleh tengok dia ada menu terbaru. Dia ada kambing, dia ada ayam, lepas tu dia ada daging. Saya mu boleh tengok kemurahan dia tu, roti jet penuh lauk saya mu. Wah, hati roti jet dia saya mu boleh puasa memang megah saya mu. Jadi abang tak tahan saya mu. Jom tengok abang makan. Okey, saya mu boleh tengok roti jet daripada KB Smoke House ni penuh saya mu lepoh lauk. Abang nak tutup pun penuh saya mau tengok. Wah, hati ke tu barang. Abang makan saya mu. Bismillah. Wow. Daging dia berjuicy. Kita boleh rasa smooth daripada kayu rambut teh tu ke. Meresap dari daging. Lepas ayam dia deh. Ayam dia pun banyak. Ayam dia sedap. Sedap. Okey, hok ni pula hok abang duk tunggu-tunggu. Nanti menu terbaru dia. Ni hok kambing deh. Saya tengok. Tu, bagai tu penuh. Bismillah. Abang rasa tahun ni megah kau kambing. Tu. Sedap. Daging dia berjuicy. Dia semua ni nak belajar, nak boleh ke tahun ni. Puas hati. Megah sungguh setahun ni. Kalau abang ni sebutir ni, abang korang ni. Tengok lauk lipoh.
Jadi saya mu, hok mana nak rasa roti Jack dari KB Smokehouse ni ke? Saya mu kena pergi beli. Dan boleh puasa deh. Main terbaik. Jadi saya mu, menu hok abang makan ni ke? Main betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagi boh.